worldwide datang membawa harapan. Networking global peluang tanpa batas. Misi kita jelas, capai puncak tertinggi bersama. Bersatu kita teguh, tiada yang mustahil. Dengan semangat yang membara, kita goncangkan dunia ini. MSI Worldwide berani maju. Bersama kita bina kejayaan yang baru, menggerakkan industri, mencipta impian, jalinan masa depan yang cemerlang penuh harapan. Langkah kita mantap, visi penuh cemerlang. Dengan peluang yang ada, kita terus berkembang. Dari satu ke satu kita buka peluang. MSI Worldwide pimpin dunia tanpa ragu, tanpa wasangka. Bersatu kita teguh, tiada yang mustahil. Dengan semangat yang membara, kita goncangkan dunia ini. MSI Worldwide berani maju. Bersama kita bina kejayaan yang baru, menggerakkan industri, mencipta impian, jalinan masa depan yang cemerlang penuh harapan. Kini tiba masa untuk dunia yang penuh cabaran. MSI Worldwide datang membawa harapan. Networking global peluang tanpa batas. Misi kita jelas, capai puncak tertinggi bersama. Bersatu kita teguh, tiada yang mustahil. Dengan semangat yang membara, kita goncangkan dunia ini. MSI Worldwide berani maju. Bersama kita bina kejayaan yang baru, menggerakkan industri, mencipta impian, jalinan masa depan yang cemerlang penuh harapan. Langkah kita mantap, visi penuh cemerlang. Dengan peluang yang ada, kita terus berkembang. Dari satu ke satu kita buka peluang. MSI Worldwide pimpin dunia tanpa ragu, tanpa wasangka. Bersatu kita teguh, tiada yang mustahil. Dengan semangat yang membara, kita goncangkan dunia ini. MSI Worldwide berani maju. Bersama kita bina kejayaan yang baru, menggerakkan industri, mencipta impian, jalinan masa depan yang cemerlang penuh harapan. Kini tiba masa untuk dunia lihat, MSI Worldwide kita akan berjaya. Dengan tekad dan visi yang jelas, industri ini akan digegarkan. MSI Worldwide berani maju. Bersama kita bina kejayaan yang baru, menggegarkan industri, mencipta impian, jalinan masa depan yang cemerlang penuh harapan.
Okey, Assalamualaikum. Okey, boleh like, share sementara kita tunggu yang lain. Okey. Kepada yang dah masuk, boleh jemput duduk dulu sementara kita menunggu yang lain. Okey. So, selamat malam dan Assalamualaikum sekali lagi. So, malam ni kita akan bercerita tentang topik duplikasi. Okey, topik duplikasi dalam kejayaan dalam industri networking. Okey, tolong stay. Ada apa-apa nak type, boleh share. Okey, boleh like, boleh share. Okey, Haji Nazri, selamat datang Haji. Okey, boleh share Haji ya. Share dengan kawan-kawan, share. So hari ni topik kita pada malam ini ada duplikasi. Okey, kita tunggu dulu, kita layan lagu dulu. Sementara kita tunggu yang lain masuk. Okey, suara okey tak? Suara. Okey, suara okey tak? Suara okey tak? Kepada yang masuk ni boleh komen-komen tak? Boleh komen-komen. Suara okey tak sebelum kita mulakan? Okey. Boleh komen-komen boleh stay, boleh komen-komen. Sekejap lagi kita akan mula. Okey, kepada mereka yang ingin mengetahui tentang apakah formula ataupun rahsia dalam menjana pendapatan dalam industri networking, okey, yang bagaimana ramai orang menganggap dia satu kesusahan dan maknanya untuk gagal, okey. Maknanya bermudah. Okey, like, share, tolong like. Okey, like banyak-banyak. Share, bagi love, okey, bagi gift. Okey, so alhamdulillah malam ni kita ke udara lagi. Okey, saya sebagai cikgu, okey, pada malam ni saya akan berceritakan tentang apa itu industri networking dan bagaimana satu formula duplikasi ni, okey, yang telah berjaya, okey, melahirkan ramai insan yang berjaya dalam industri ni. Okey, dalam malam ini kita akan mengupas, okey, bagaimana mereka yang berjaya, okey, terus menjana pendapatan yang luar biasa. Okey, like, share. Okey, kepada yang masuk ni tolong like, tolong share. Okey. Okey, kita tunggu lagi. Kita tunggu share. Okey, boleh bagi. Okey, boleh share dalam grup masing-masing. Okey. Ya. Okey, share masuk, panggil kawan-kawan yang mana dah ni. Boleh share kan? Boleh share, okey. Tolong like apa yang ni. Yang baik hati boleh bagi gift. Okey, boleh bagi gift. Okey. So okey, like. Okey, like lagi banyak lagi, like. Okey, terima kasih kepada yang like, okey. Terima kasih kepada yang like. Okey, kita akan mulakan tak lama lagi. Okey. Okey, like. Tolong like dulu. Okey, sementara kita menunggu yang lain. Okey, siapa yang ni boleh bersama. Okey, tolong like. Okey. Terima kasih kepada yang memberi gift. Okey, memberi gift pada saya hari ini.
Okey. Terima kasih. Okey. So apa perasaan anda? Apakah hari ni anda punya mood? Tolong komen. Okey, komen. Sila komen apa yang anda rasa pada hari ini, apa yang anda lalui pada hari ini. Okey. Hari ini kita akan membincangkan tentang satu topik menarik tentang duplikasi. Okey. Okey. Komen, like, okey. Okey. Okey, kita lihat siapa yang ada pada malam ni. Kita tengok. Okey. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita matikan lagu dulu. Kita matikan lagu dulu. Okey. So, okey. So, malam ni saya akan menghostkan program pada malam ini dengan topik duplikasi. Okey, kepada mereka yang ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana industri networking ni berkembang dan maju dan bagaimana orang-orang berjaya dalam industri ni boleh menghasilkan pendapatan yang luar biasa. Salah satu kunci kejayaan mereka adalah menjayakan duplikasi. Okey, duplikasi ini adalah bagaimana kalau kita lihat dalam dunia semasa, okey, sebenarnya kita menggunakan sistem duplikasi ni banyak, bukan saja dalam industri networking. Dalam industri perbankan, perbankan pun melakukan satu duplikasi ataupun teknik compounding. Compounding maknanya dia mempunyai sistem gandaan. Ini adalah satu formula yang bagaimana kalau anda faham sebenarnya ia akan menjadikan anda merasakan perniagaan networking ini mudah. Sebab apa dalam industri networking ni, kita bukan bercakap semata-mata untuk menjual barang. Menjual barang ataupun untuk mencari orang. Ini yang biasanya bermain dalam skeptikal. Ramai orang di luar sana yang bagaimana bila dengar business networking ni, mereka akan menganggap bisnes yang perlu kena jual barang. Jadi itu sebab kalau saya bercakap tentang industri networking ni, kadang-kadang orang bertanya dengan saya, ini bisnes direct selling ke ataupun jualan langsung? Tapi saya akan bertanya kembali, apa itu jualan langsung? Saya biasa bertanya kembali, apa itu jualan langsung? Sebab apa sebenarnya mereka tak tahu apa yang mereka tahu. Itu yang kita lihat. Kerana apa hari ini ramai orang bersama dalam perniagaan networking ni adalah semata-mata atas dasar pujukan rakan-rakan. Mereka membuat perniagaan ni bukan kerana mereka faham, tapi kerana mereka dipujuk dan sampai satu masa mereka jadi dah boring menjadi boring. Dia terpaksa membuat ataupun join perniagaan ni. Sebenarnya business networking ni bukan business yang perlu join. Perlu cari ramai orang ataupun menjual barang. Tetapi sebenarnya business networking ni adalah satu sistem yang telah dibina dan dibentuk dan diformulasikan untuk memberikan kemudahan bagi mereka yang berjaya, berjaya membina satu rangkaian, bagaimana dia berjaya develop dia punya bisnes ataupun develop pasukan yang berjaya. Itu sebab kalau saya katakan hari ini, ramai orang mengatakan bahawa business networking ni mengayakan orang atas. Bila buat business network, dia kata orang atas yang kaya. Sebenarnya kalau anda faham betul-betul, sistem networking yang diguna pakai daripada dahulu, seawal tahun 40-an, 50-an waktu zaman Amway, masa zaman syarikat-syarikat yang terdahulu, Avon, sistem yang digunakan amat-amat berlainan.
Okey. Kerana apa? Okey. Kerana kalau kita faham tentang selok belok perniagaan ataupun strategi perniagaan, segala formulasi ataupun teknik ataupun strategi biasanya akan diubah dari tahun ke tahun, masa ke semasa. Itu yang biasanya ramai orang tak faham. Mereka menganggap hari ini, tahun 2025, kita masih menjalankan dasar perniagaan, formula perniagaan, networking yang sama kita lakukan pada tahun 90. Ataupun kita cerita pada tahun 2000 lah. Mana 25 tahun yang lalu. Tapi hari ini sebenarnya kalau anda faham, dalam dunia perniagaan, dari masa ke semasa, peredaran masa itu juga akan memberi impak yang besar kepada perubahan strategi dan teknik pemasaran. Jadi orang kata hari ini duit membuat perniagaan, membuat duit dalam industri networking ni lebih mudah. Sebab apa? Kalau perniagaan networking ni masih lagi mengekalkan konsep yang sama 20 tahun yang lalu, maknanya hari ini perniagaan itu dianggap satu perniagaan zaman batu. Mana dia tak berubah-ubah. Okey? Contoh bayangkan. Kalau kita ambil, kita ambil satu contoh perniagaan, bagaimana kalau kita katakan, kita ambil contoh Grab lah, Grab yang kita tahu ni, Grab ni perniagaan apa? Perniagaan melibatkan pengangkutan. Komen-komen, Grab ni perniagaan apa? Pengangkutan. Dan kalau anda lihat hari ni, Grab, ada tak menyediakan satu kereta ataupun taksi ataupun apa-apalah motor ke, ada tak Grab mempunyai aset motor dia? Tak ada. Dia tak ada kereta. Malahan mereka membuat perniagaan seumpama taksi, pengangkutan awam ni, menggunakan kenderaan orang lain. Mereka hanya menyediakan satu sistem saja, mana sistem tu diguna pakai dan guna pakai untuk mengambil order ataupun mengambil orang kata order lah, dan juga untuk membayar komisen berdasarkan jarak dan juga masa. Jadi Grab ini menawarkan sistem. Tetapi hari ini kalau kita bercerita sistem yang dilakukan oleh Grab pada tahun 2000, anda rasa-rasa waktu tu anda percaya tak? Anda rasa-rasa sistem ini masuk akal tak? Begitu juga dengan Agoda. Agoda satu sistem yang bagaimana menawarkan satu perkhidmatan menyediakan perhotelan. Maknanya kalau anda nak mencari hotel, homestay, biasanya anda akan buka Agoda. Jadi bila anda buka Agoda, jadi anda nak cari hotel ataupun rumah, Airbnb ataupun anda nak cari homestay. Anda gunakan Agoda. Tapi kalau anda lihat betul-betul, Agoda ni sebenarnya tak ada satu hotel pun. Mereka tak memiliki satu hotel pun. Mereka hanya memiliki apa? Mereka hanya memiliki sistem. Sistem yang diguna pakai. Diguna pakai oleh masyarakat ataupun orang awam untuk mendapatkan perkhidmatan hotel ataupun homestay. Jadi kalau kita bercerita 20 tahun yang lalu, perniagaan yang seumpama begini, anda rasa-rasa masuk akal ataupun tidak. Jadi itulah yang saya maksudkan. Begitu juga satu lagi kita ambil contoh Alibaba. Alibaba membuat perniagaan apa? Alibaba membuat perniagaan apa? Perniagaan yang berkaitan dengan penghilangan dan juga produk. Jadi penghilangan dan produk yang disediakan oleh Alibaba. Tapi yang tak masuk akalnya,
Alibaba hari ini tak memiliki satu produk pun. Alibaba tidak memiliki satu kilang pun. Jadi maknanya dia menyediakan apa? Dia menyediakan sistem dan servis. Okey, itu yang kita nampak. Jadi ketiga-tiga bisnes ni, Grab, Agoda dan juga Alibaba, kalau kita bincangkan atau kita ceritakan idea ni 10 tahun yang lepas, tak payah cakap 20 tahun lah. 10 tahun yang lepas. Okey, adakah anda rasa perniagaan ini boleh berjaya? Pastinya tidak, betul tak? Ramai yang pada peringkat awalnya menganggap Agoda, Alibaba, Grab, memang kalau kita cerita 10 tahun yang lalu memang satu perniagaan yang tak masuk akal. Tetapi pada masa ini, perniagaan ini benar-benar memberikan satu peluang yang hebat kepada ramai orang dan juga pemilik perniagaan ini menjana pendapatan yang luar biasa. Jadi nampak tak? Jadi itu yang saya katakan. Hari ini kalau anda masih lagi mempunyai fikiran yang skeptikal berkenaan dengan perniagaan networking yang anda samakan dengan 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, memang anda rasa anda akan ketinggalan. Sebab apa? Bagaimana kita tahu perniagaan networking ni di-endorse oleh banyak multimillionaire di dunia. Contohnya Warren Buffett, Robert T. Kiyosaki, Donald Trump. Mereka ini endorse perniagaan networking. Kerana apa? Bagi mereka, jika mereka gagal dalam perniagaan yang mereka ceburi hari ini, yang masih mereka buat, perniagaan yang berkonsepkan multi-billion, dia akan memulakan perniagaan yang asas, yang baru, iaitu dalam industri networking. Kenapa industri networking? Kerana industri networking satu industri yang boleh bermula dengan modal yang kecil. Itu yang pertama. Maknanya hari ini kalau kita bercerita berniaga, anda boleh bermula dengan modal yang kecil. Kedua, anda tak perlu ada ilmu pengetahuan yang tinggi dalam bidang pemasaran ataupun bisnes. Kerana apa? Anda akan ongoing belajar tentang perniagaan ini. Maknanya anda tak perlu pandai dulu baru buat. Anda tak perlu sampai anda pandai baru anda buat bisnes. Maknanya anda boleh bermula dengan anda tak tahu apa-apa. Anda cuma bermula dengan satu semangat. Satu semangat dan satu kepercayaan. Itu yang bestnya dunia networking ni. Maknanya, kalau anda ada semangat, ada modal yang rendahnya lah. Tak boleh lawan lah dalam bisnes networking ni, bisnes yang mana menawarkan satu perniagaan yang bermodalkan amat rendah. Jual goreng pisang pun tidak semurah perniagaan networking. Tapi yang paling penting sekali adalah ilmu. Kalau anda ada modal pun, biarpun 100,000, 200,000, tetapi kalau anda tak ada ilmu, pastinya anda akan gagal. Tapi dalam perniagaan networking ni, bila anda bermula dengan modal yang rendah, anda ada semangat dan kepercayaan, dan anda ada tim, anda ada tim yang boleh memberikan anda tunjuk ajar dan juga perkongsian daripada mentor-mentor ataupun sifu-sifu ataupun mereka-mereka yang terdahulu yang mempunyai pengalaman yang luas dalam industri ini. Anda just himpit je mereka. Just follow je mereka. Kerana apa? Kerana prinsip dalam perniagaan networking, anda tak akan berjaya jika anda tidak memenjayakan orang lain. Maknanya anda perlu bawa orang lain berjaya untuk memastikan anda berjaya. Itu bagi saya, kalau orang kata,
Okey, dalam perniagaan networking ni mengayakan orang atas, saya tidak bersetuju. Kerana apa? Dalam perniagaan networking, okey, kejayaan, okey, anda tidak diukur dari berapa banyak duit yang anda buat. Daripada berapa besar kereta yang anda pakai. Daripada berapa rumah yang anda ada. Tetapi dalam perniagaan networking, kejayaan ni akan diukur melalui apa? Melalui berapa ramai orang yang anda boleh ubah. Okey, ubah dari segi apa? Ubah pertama daripada cara pemikiran. Okey, kedua daripada cara melakukan. Okey, yang ketiga cara untuk menjayakan. Jadi itulah kalau anda lihat di sini, okey, kalau anda dilihat di sini, okey, dalam perniagaan networking ni adalah satu perniagaan yang amat unik. Kerana apa? Anda tidak boleh berjaya sendiri. Biarpun anda hebat, biarpun anda seorang yang mempunyai wang yang banyak, seorang yang mempunyai ilmu yang orang kata pengalaman yang luas. Tetapi kalau anda tidak berjaya melahirkan orang yang berjaya macam anda, saya percaya, saya confirm, anda tak boleh berjaya. Itu sebab kalau kita cerita hari ni, bagaimana orang boleh cakap perniagaan networking ni mengayakan orang atas. Bagi saya tidak, perniagaan ni adalah win-win situation. Perniagaan di mana menguntungkan kedua-dua belah pihak. Okey, tapi pasti anda biasa terdengar, aku banyak dah join perniagaan networking ataupun orang dulu-dulu panggil MLM lah. Okey, dia kata aku banyak dah, macam-macam company aku buat, macam-macam produk aku ada, tak pernah berjaya pun. Okey tuan-tuan, memang lumrah dalam hidup, ada yang berjaya, ada yang tidak. Okey, contohnya kita sekolah. Kita pergi ke sekolah, okey? Kita pergi ke sekolah, ada tak yang berjaya? Ada tak yang gagal? Pasti ada, betul tak? Pasti ada. Ada kawan-kawan kita yang berjaya, ada yang gagal. Okey, waktu kita bersekolah, tak payah cerita jauh, cerita sekolah je, tak payah cerita zaman pekerjaan. Tapi hari ini, kalau kita mempunyai mentaliti untuk menjadi orang yang berjaya, kita nak tengok yang daripada side yang mana? Okey, kita nak tengok side daripada mereka yang berjaya. Okey. Okey, dari Waalaikumsalam. Okey, Sarimah. Okey, dah sampai Sabah. Okey, dah sampai Tawau. Okey, kita nak lihat daripada daripada segi ataupun orang yang berjaya ataupun mereka yang gagal. Okey, kalau kita lihat daripada sudut mereka yang berjaya, pastinya kita lihat apa tindakan yang mereka buat. Kalau kita lihat daripada sudut mereka yang gagal, anda kena lihat apa sebab mereka gagal. Sebab apa kedua-dua ni, kejayaan dan juga kegagalan ni, dia ada satu benda yang membezakan, iaitu tindakan. Tindakan yang orang berjaya pastinya lain. Tindakan orang gagal pastinya lain. Okey, dia takkan sama. Itu sebab saya selalu berkata, okey, kalau nak berjaya, ikut cara orang berjaya. Okey, kalau nak berjaya, ikut cara orang berjaya. Kalau nak gagal, sila ikut cakap orang gagal. Bukan cara, cakap. Pasal apa orang gagal ni, dia biasanya dia tak ada tindakan. Dia banyak bercakap. Banyak komplain. Okey, itulah orang yang gagal. Jadi hari ini kalau kita bercerita tentang industri networking ni, dia satu perniagaan unik. Okey, kerana apa? Anda tidak perlu membuat kerja seorang diri. Anda tidak perlu mempunyai ilmu yang luar biasa. Anda tidak perlu mempunyai kudrat ataupun tenaga yang orang kata luar biasa. Dan anda tidak perlu mempunyai modal sehingga berpuluh-puluh ribu sebagaimana anda nak buka perniagaan-perniagaan konvensional yang lain.
Dan yang paling penting sekali, anda tak perlu menghadapi risiko yang besar. Kerana apa? Dalam berniaga, dalam berniaga, kepentingan utama adalah risiko. Jadi dalam perniagaan ni, anda boleh dikatakan amat rendah risiko. Kerana apa? Kerana modal kecil, produk pun ada. Okey. Tapi ada juga bertanya, kalau saya buat business networking, tapi saya tak pandai menjual, saya boleh berjaya tak? Boleh tuan-tuan, boleh. Kenapa? Sebab apa? Daripada pengalaman saya jumpa 10 orang. Maknanya saya berkongsi perniagaan ataupun peluang ini kepada 10 orang. Kalau saya bawa dalam pendekatan berniaga, menjual, menjual. Kalau saya membawa pendekatan menjual, saya rasa saya memang gagal. Pasal apa? 10 orang yang saya jumpa tadi, kadang-kadang cuma 1 orang je yang minat menjual. Yang selebihnya tak minat langsung. Tetapi apa yang saya buat, dalam perniagaan networking ni, sebenarnya, kita bukan membawa orang sebagai salesman. Kita bukan menjadikan orang ni sebagai salesman. Tapi kita membawa mereka atau mengajak mereka menjadi pengguna yang bijak. Kepada 70 mata yang memandang. Sila komen-komen. Komen. Betul tak betul? Betul tak apa yang saya cakap? Anda rasa betul tak apa yang saya cakap ni? Kalau anda jumpa 10 orang, daripada 10 orang tu, cuma mungkin 1 atau 2 orang saja yang boleh menjual. Apatah lagi kalau dikategorikan hebat. Hebat pun orang kata susah nak cari orang hebat. Tapi kalau kita bercerita ataupun membuat pendekatan dalam bisnes ni sebagai pengguna, dan pengguna tu kita klasifikasikan sebagai pengguna bijak. Kenapa pengguna bijak? Kerana apa hari ini anda memulakan bisnes ni tanpa pengetahuan. Anda bukannya doktor, anda bukannya seorang pengguna produk yang tegar pada asalnya. Anda baru kenal perniagaan ni, anda baru kenal produk ni. Bagaimana anda nak menjadi seorang yang mahir? Tidak mungkin. Jadi cara dia, pada peringkat awal, kita menjadi pengguna bijak. Pasal apa pengguna bijak ni? Maknanya, kita dapat produk, kita gunakan. Kita gunakan produk ni. Sebagai salah satu solusi kepada permasalahan kita. Permasalahan apa? Permasalahan daripada apa yang produk itu tawarkan lah. Contohnya, produk tu menawarkan kecantikan. Maknanya pastinya anda seorang yang ingin terlihat cantik. Ingin menjadi cantik. So anda guna. Betul tak? Jadi bila anda guna, anda rasa, anda feel. Begitu juga kalau produk produk kesihatan. Produk kesihatan pula, anda rasa. Keberkesanan, kalau anda ada penyakit, anda boleh lihat daripada perubahan daripada penyakit yang anda alami. Itu yang dipanggil testimoni. So maknanya anda just guna je. Jadi pengguna bijak dulu. Kenapa saya cakap pengguna bijak? Kerana apa dalam perniagaan networking ni, bila anda beli produk, tak semestinya anda perlu menjual. Anda guna. Bila anda guna, anda akan rasa dan yakin dengan apa yang anda guna. Dan secara psikologinya, bila anda mendapati produk yang anda guna tu bagus, baik, dan memberikan manfaat pada diri anda, secara tak langsung anda akan apa? Anda akan berkongsi. Jadilah pengguna bijak. Betul Cikgu Mala. Anda akan berkongsi peluang ini kepada rakan-rakan anda. Indirectly, tak perlu disuruh.
Tapi kegagalan ramai orang di luar sana, bila dia memulakan perniagaan networking, biasanya, kebanyakan ramai orang buat perniagaan networking ni adalah berdasarkan pujukan rakan-rakan. Okey? Kawan kata, kau join lah, aku dah join ni. Aku dah join. Dia tak tahu apa pun. Dia kerana apa dia join? Pasal dia dah menyampah kawan yang balik-balik datang. Si kawan ni pun dia tak tahu apa-apa pun. Dia join pun pasal atas dasar pujukan. Jadi itu sebab bila dia join atas dasar pujukan ataupun janji manis, pastinya mereka tak akan tahu konsep perniagaan ni sebenarnya. Dan mereka-mereka inilah yang membawa cerita buruk ke dalam pasaran. Jadi ramai orang. Lagi satu, bila mereka tak faham, dia akan menganggap perniagaan ni menipu. Sebenarnya bukannya perniagaan ni menipu. Ini adalah tipu diri sendiri. Sebab apa? Biasa mengikut ke pengalaman ramai orang buat perniagaan networking ni kerana terpedaya dengan janji manis ataupun terpedaya dengan lifestyle, cara gaya hidup orang yang bawa dia. Kadang-kadang dia jumpa orang tu, dia nampak orang tu pandu kereta mewah, orang tu pakai baju mahal, pakai beg mahal, jadi pakai handphone yang latest. Mereka mudah terpedaya dengan konsep begini. Sedangkan sebenarnya dalam bisnes, konsep perniagaan networking bukan diajar begitu. Dalam konsep networking yang sebenarnya kita memberikan pengetahuan kepada ramai orang di luar sana. Bagaimana perniagaan ni boleh berlaku dengan mudah. Bagaimana perniagaan ni boleh berlaku dengan mudah? Dengan mudah dengan cara apa? Dengan duplikasi. Duplikasi. Ini yang sebagaimana yang saya kata tadi. Duplikasi. Jadi duplikasi ni, duplikasi ni, apa tu duplikasi? Saya cerita dia duplikasi. Konsep dia saya buat storytelling dulu kepada mereka. Berapa ni? Kepada 8 mata yang memandang, yang nak berjaya dalam industri networking. Duplikasi adalah satu formulasi yang amat-amat penting. Anda lakukan duplikasi dengan berkesan, pastinya anda akan menjadi orang yang hebat dan mempunyai pendapatan yang hebat. Cara dia just tiru. Duplikasi ni sebenarnya maksudnya tiru. Tiru je. Tiru apa yang orang berjaya buat. Tiru apa yang disuruh oleh sistem. Maknanya syarikat dah membina satu sistem dan formulasi kejayaan, tiru tu anda buat. Sebab apa? Peniruan ni memang tidak dibenarkan di mana? Di sekolah. Di sekolah anda tidak boleh meniru. Kerana apa? Guru-guru kata tak boleh meniru. Tapi dalam kehidupan sebenar, rahsia kejayaan adalah dengan membuat duplikasi ataupun peniruan. Dan sejarah duplikasi atau peniruan ni telah berjaya. Di mana dilakukan? Di Jepun. Di Jepun. Pada Perang Dunia yang Kedua, Hiroshima dan Nagasaki telah dijatuhkan bom atom. Bom atom telah dijatuhkan di Nagasaki dan Hiroshima. Dan dua bandar besar ni menjadi padang jarak, padang terkukur. Maknanya rata lah. Tak ada apa-apa yang boleh dibangkitkan. Dari segi bangunan hancur, dari segi pertumbuhan penanaman pun mati, manusia mati, semualah hancur. Macam padang jarak, padang terkukur. Tapi apa yang digunakan? Formulasi
digunakan oleh Jepun membangkitkan semula ekonomi Nagasaki dan Hiroshima, dan secara general ya ekonomi Jepun dalam masa satu dekad je, lebih kurang 10 tahun, mereka menggunakan teknik peniruan. Apa yang mereka buat? Mereka pergi ke Europe country. Pergi ke negara-negara Europe. Okey, apa yang mereka tiru? Mereka ambil contohnya kereta. Teknologi automotif. Okey, teknologi automotif. So apa yang mereka buat? Mereka beli automotif, beli kereta ke motor ke, mereka bawa balik ke Jepun. Bila sampai di Jepun, okey, mereka buat apa? Mereka baraikan, mereka dismantle ataupun pisahkan atau buka semua. Tapi sewaktu buka tu, dia study. Dia buat record, dia study apa sistem ni yang ada, apa kereta ni, nut ni kat mana, skru ni, okey, lepas tu di mana letak benda ni, letak bendalah ni, apa fungsi bendalah ni. So dia study. Jadi selepas tu dia akan pasang balik. Okey, dia pasang balik, dia buka balik, dia pasang balik, dia buka balik, sampai kedudukan dan fungsi setiap benda tu dia kena pasti dan tahu. Faham tak? Jadi bila di situ dia dah mula hayati dan memahami konsep automotif tu ataupun kereta ataupun motor tersebut, dan telah dicatatkan bagaimana ia berlaku, dia duplicate, dia tiru benda yang sama tapi dia buat balik. Maknanya setiap komponen tu dia tiru, okey, tapi atas dasar produk dia sendiri. Maknanya dia buat kereta dia sendiri. Tapi basicnya, ideanya daripada kereta yang dia beli daripada European country. Jadi bila dia dah buat begitu, dia pasang balik, dia nampak, dia test, dan benda tu berfungsi macam mana, sama seperti kereta ataupun motor yang diambil tadi. Tapi yang membezakan, kereta yang dipasang ataupun ditiru ni tak ada jenama lah. Tak ada jenama. Jadi bila tak ada jenama, okey, bila tak ada jenama, waktu itulah kepada founder ataupun mereka yang mengambil langkah membuat peniruan ni, okey, dia letak jenama mereka. Di situlah berlakunya satu transformasi ekonomi. Dan apa yang mereka buat, daripada satu kereta yang diambil daripada European, pastinya dengan harga yang luar biasa, harga yang lebih mahal, dan bila dibuat di negara sendiri, pastinya banyak kos yang dapat dikurangkan. Pertama sekali adalah kos pengangkutan. Kos tax import export. Itu pun dah dikurangkan. Lepas tu material tu di Jepun mungkin dia dapat lagi kurang, lagi murah lagi. So begitulah duplikasi. Okey, dan satu cerita. Okey, saya ambil satu cerita storytelling lah, okey. Storytelling. Ni ada satu saya ambil Jepun juga. Ni ada satu negara di Jepun. Ni cerita dongeng ke cerita betul? Ini kebanyakan saya ambil cerita ni adalah satu cerita inspirasi. Okey, dongeng ke betul tu kita tak tahu. Tapi cerita ni memang cerita yang menginspirasikan tentang teknik duplikasi. Okey, di Jepun ni, okey, ada seorang maharaja yang zalim. Okey, dia zalim. Tapi dalam kezaliman dia tu, dia suka bermain catur. Main dam lah. Okey, so main dam. So apa yang dia buat? Okey. So dia buat satu tournament ataupun satu pertandingan kepada rakyat Jepun ataupun rakyat
di kawasan dia lah, di daerah dia. Maharaja ni membuat satu pertandingan catur ataupun dam. Okey. Jadi semua daerah diwar-warkan kepada mereka yang berjaya mengalahkan maharaja ni. Okey. Mereka akan dihadiahkan harta benda berupa tanah, duit dan pelbagai lah. Okey. Bersertakan pemain puteri baginda. Mana dia hadiahkan anak supaya boleh kahwin dengan anak dia. Tetapi kalau anda kalah, anda tak perlu bayar apa-apa, cuma anda dipenggal kepala. Mana hukum matilah. Siapa yang kalah lawan catur dengan dia, maknanya dia akan dijatuhkan hukuman mati. Kepada mereka yang menang, dia akan dihadiahkan tanah, segala harta benda lah, emas ke apa, dan juga dia punya puteri untuk dijadikan isteri. Jadi adalah beberapa orang yang berani, bertanding, tetapi gagal dan akibat dia mati. Tetapi apa yang berlaku? Ada seorang pemuda ni, dia beranikan diri, dia mencabar maharaja ni. Biarpun dia nampak 2-3 orang dah mati dah. Pasal tak ramai orang yang ikut. Pasal apa ramai orang tahu? Pertama, raja ni memang mahir. Memang dia punya apa? Dia punya minat, dia punya hobi main catur. Yang datang yang nak lawan tu memang orang kata bukan calang-calang orang lah. Memang orang yang biasa main catur juga. Okey. Tetapi apa yang berlaku? Bila dia datang, budak ni datang, satu budak muda, seorang remaja Jepun lelaki, dia kata saya ingin mencabar maharaja untuk berlawan catur. Jadi dia punya memanda pembantu daripada raja lah, maharaja tersebut mengingatkan beliau, kamu tahu tak, kalau kamu lawan maharaja, kalau kamu kalah, kamu akan dihukum pancung. Dia kata, faham, saya faham. Jadi, kamu rela kalau kamu kalah, kamu akan dihukum pancung. Dan dah ada beberapa orang dah dihukum mati. Jadi, budak tu pun faham. Jadi, bila dia faham, dia pun memulakan pertandingan dengan maharaja. Tapi sebelum memulakan, maharaja tu bertanya kepada dia. Kau ada apa-apa tak yang kau mahu selain pada hadiah daripada aku tawarkan? Maharaja tu. Dia cakap dengan maharaja tu apa? Sebenarnya, tuanku, saya tak mahu hadiah-hadiah tuanku ni. Saya tak mahu hadiah tuanku. Saya cuma mahukan apa? Saya cuma mahukan, syarat jika saya menang, saya cuma mahu 1 butir beras saja yang digandakan di setiap petak papan catur tersebut. Faham tak? Papan catur kan ada 8 bawah, 8 melintang, 8 horizontal, 8 vertical. Maknanya lebih kurang ada 64 kotak. 64 kotak. Jadi faham tak? Setakat ni faham tak? Faham tak apa yang saya cakap ni? Assalamualaikum Haji. Terbaik. Masuk like. Tolong like. Supaya saya rajin bercerita tentang rahsia-rahsia kejayaan networking. Jadi daripada penceritaan tu, maharaja tu ketawalah. Maharaja tu cakap dengan yang bendahara, dia kata apa bodoh budak ni. Aku bagi dia emas, bagi dia ni, dia minta, dia tak nak emas. Dia tak nak tanah. Dia nak 1 butir beras saja
yang digandakan untuk setiap petak papan catur tersebut. Okey. Kalau anda ada kalkulator, okey, anda boleh kira sekali. Boleh kira. Boleh kira bersama-sama. Sebab apa? Dalam pertandingan tu, pertandingan yang orang kata mencemaskan, tapi pada peringkat awalnya, Raja ni begitu confident. Okey, kerana apa? Dia rasa dia tidak boleh dikalahkan. Kerana pertama dia memang mahir, kedua dia memang hobi, dan dia telah membuktikan ada beberapa orang dah mati dah yang kalah bertemu dengan beliau. Jadi apa yang berlaku? Bila pertandingan itu dimulakan, okey, dan akhirnya Raja tu kalah. Tapi waktu Raja tu kalah, dia ketawa dengan gembiranya. Dia kata, wah hebat. Dia rasa macam, alah tak ada apa-apa pun. Dia minta 1 butir beras untuk setiap petak saja digandakan. Tapi kalau anda lihat, kalau petak pertama dia bagi 1. Okey, lepas tu dia petak kedua dia jadi 2. Mana 1 petak pertama, petak kedua 2. Petak ketiga. Okey, petak ketiga apa jadi? 2 tadi kali 2. Mana digandakan lah. Okey. Lepas tu petak yang ketiga, petak yang kedua, petak yang ketiga kali 2. Petak yang keempat, petak yang kelima, petak yang keenam, petak yang ketujuh, petak yang ke-8, petak yang ke-9, petak yang ke-10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 petak pun budak tadi dah ada 1 juta butir. 1 juta butir beras. Itu baru 20 petak. Okey, 20 petak. Okey. Cuba bayangkan kalau dia teruskan lagi. Kita pergi sampai 30 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Budak tu dah ada berapa ni? 1 bilion. Betul ke? 2, 4, 6, 8, 2, ni 1 juta. 10 juta, 1 juta, 1 bilion lah. Butir beras. Itu baru 30 petak. Kalau diteruskan lagi, sampai 64 petak. Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Selepas kekalahan tu, Maharaja tu ketawa dengan gembiranya. Dia rasa macam tak ada apa-apa berlaku. Tidak ada apa-apa berlaku. Dia rasa macam, oh hebat tak ada apa ni. 1 butir beras untuk 64 petak digandakan. Dia kata tak ada apa-apa berlaku. Jadi dia panggil balik bendahara. Dan juga bahagian keuangan lah. Bahagian ekonomi. Dan apa yang mengejutkan beliau? Dia kata, wahai memanda menteri, menteri keuangan dia dan juga bendahara dia, kau berilah hadiah ni, yang apa yang dia mahu, yang berapa butir beras. Okey, berapa butir beras yang dia mahu tu, kau berilah pada dia. Kau lunaskanlah, supaya kita tak ada hutang. Jadi menteri keuangan tu, menteri harta dia, berbisik kepada Maharaja tu, dia bisik, maaf tuanku, sebenarnya kita punya stok butiran beras tak ada dah, habis dah. Malahan kita masih berhutang dengan budak ni. Baru kita dapat bayar separuh saja dia permintaan dia. Dan kalau dikirakan, kita tak akan ada stok makanan, tak ada stok beras untuk 6 bulan akan datang. Apa yang berlaku pada waktu itu? Waktu tu
raja tu amat-amat terkejut. Dia kata, luar biasa budak ni. Dia sendiri tidak fikirkan bahawa apa yang dia minta tu adalah satu benda yang boleh membankruptkan kerajaan ataupun negara beliau. Sampai dah tak ada dah. Tak ada beras dah dalam daerah tu, dalam negara tu. Malahan terpaksa berhutang lagi, separuh terpaksa berhutang lagi dengan budak tu. Jadi daripada cerita ni, anda nampak tak? Apa yang anda nampak? Siapa dengar, siapa yang follow, boleh tak anda komen? Okey, anda komen. Apa yang anda nampak daripada penceritaan ni? Seorang budak yang hanya meminta kepada maharaja tu satu butir beras untuk setiap petak papan catur tersebut digandakan. Jadi apa yang anda nampak? Komen. Cuba anda komen. Ni ada 70,000 orang yang memandang. Okey? Ada 70,000 orang yang memandang. Anda lihat. Apa yang anda nampak? Anda tak nampak apa-apa? Jangan tak nampak apa-apa. Saya yang tak nampak apa-apa. Anda nampak apa? Okey? Anda nampak pastinya ini adalah kuasa duplikasi. Yang bagaimana teknik ataupun strategi ini yang sama digunakan dalam industri networking hari ini. Okey? Maknanya dalam teknik dan strategi hari ini, bagi mereka yang nak berjaya, ini adalah dia punya formulasi. Okey, formulasi. Okey, komen. Okey. Komen, siapa yang masih lagi bersama saya, tolong komen. Komen apa yang anda nampak. Hebat tak hebat industri networking ni. Cuma sayangnya ramai orang tak faham. Ramai orang menyalahgunakan. Okey, tapi kalau anda faham betul-betul, ini adalah satu teknik ataupun cara yang betul-betul berkesan. Jadi kita balik kepada perniagaan networking. Okey, kita balik pada perniagaan networking. Apakah persamaan ataupun apakah kita punya implikasi ataupun kita punya application kepada sistem duplikasi tadi dengan networking? Okey. So, pertama sebagaimana yang saya kata, anda tak boleh samakan perniagaan networking pada tahun 2025 dengan perniagaan yang anda buat dahulu. Yang perlu mengangkut barang, kereta anda jadi kereta company, penuh dengan barang company, rumah anda pun jadi store company. Lepas tu anda perlu membuat pembelian setiap bulan, anda perlu menjaga ramai orang. Tidak. Dalam perniagaan networking hari ini, dia telah dipermudahkan cara. Dipermudahkan cara bagaimana? Satu sistem yang dipanggil binary. Binary ini maknanya dia hanya membina dengan dua kumpulan. Ini adalah teknik ataupun formulasi yang terbaru. Okey. Bagaimana anda boleh membina dengan hanya pertama tadi modal yang rendah. Kedua, anda hanya bermula dengan dua kawan yang percaya anda. Setiap orang hanya ada dua kawan. Ada tak rasa-rasa? Tanya pada diri anda. Kalau anda rasa dalam nak buat bisnes networking ni, anda tanya. Itu sebab saya selalu bila buat saya buat approach ataupun membuat prospecting, saya akan tanya kepada mereka yang ingin berniaga ni, ada dua orang kawan tak
yang boleh bersama anda, yang percaya anda, dan pastikan 2 orang tu pun dia ada 2 orang kawan. Itu saja formula dia. Formula dia ada tak 2 orang kawan? Cuba tanya, cuba jawab. Haji, strategi dan teknik berfikir besar. Betul. Ya, betul. Memudahkan cara dengan hanya mencari 2 sahabat. Betul. Okey. So, Zaini Zain ada. Kalau tak ada, anda kena lihat diri anda. Maknanya anda ada problem. Anda ada masalah dengan kawan-kawan anda. Kerana apa? 2 kawan pun anda tak ada. Bila anda 2 kawan anda tak ada, maknanya anda ada masalah. Kenapa? Pasal apa? Formulasi kejayaan ni dalam bisnes ni perlu 2 orang saja. Setidak-tidaknya, seminima. Mana selemah-lemah iman, anda perlu ada 2 orang kawan. Maknanya kalau anda tak ada 2 orang kawan, anda kena muhasabah diri. Anda kena lihat balik apa masalah anda. Kerana apa? Tak ada 2 orang kawan yang percaya anda untuk bersama-sama anda untuk berjaya. Kita bukan cerita hari ni 2 kawan tu nak pergi merompak. Kita bukan cerita 2 kawan tu nak pergi buat jahat ataupun nak buat benda-benda yang bukan-bukan. Bukan. 2 orang kawan, pertama pastinya yang nak sihat. Yang nak guna produk untuk kesihatan. Hari ini pastinya kita bercerita apa? Ramai orang nak sihat, terutamanya yang dah kena jab. Yang kena vac. Betul tak? Jadi nampak ramai orang ada masalah. Masalah apa? Masalah tentang kesihatan. Ramai tak hari ini yang dia alih-alih kolaps. Jalan-jalan lari-lari alih-alih kolaps. Sakit. Tanpa mereka sedar yang bahawa sebenarnya mereka ni tak tahu selepas daripada dia dapat jab tadi. Okey, dia dapat jab. Dia sebenarnya dia telah memasukkan satu barang yang boleh memudaratkan diri dia. Dan kalau anda lihat hari ini, banyak tak perkara-perkara pelik berlaku dalam masyarakat kita. Okey. Budak umur 12 tahun, budak umur 20 tahun kena kanser. Alih-alih orang yang dulu dah okey kanser, dapat kanser balik. So, ramai orang ada masalah kesihatan hari ini. Masalah paru-paru berair, masalah kaki bengkak, water retention, masalah pendek nafas, masalah cepat penat. Ini semua daripada mana? Okey, itu yang kita ceritakan. Okey, so anda kena lihat. Okey, so ini adalah permasalahan yang berlaku, senario yang berlaku seharian dalam masyarakat kita. Okey, jadi cara dia, kita memberi kesedaran tentang betapa pentingnya menjaga kesihatan. Okey, menjaga kesihatan. Jadi, dia boleh bermula dengan pakej yang rendah. Contohnya MSI Worldwide. Saya punya syarikat MSI Worldwide. Anda boleh memulakan bisnes dengan modal sendah RM200. RM200. Anda dapat produk, anda boleh guna, anda boleh rasa, anda boleh alami. Lepas tu, selepas anda guna, anda alami, anda experience, pastinya anda akan nampak satu kebaikan ataupun perbezaan sebelum anda menggunakan produk ini. Kalau anda rasa-rasa anda dapat satu benda yang bagus, anda rasa, anda feel atau anda experience satu benda yang bagus, anda rasa excited tak nak ceritakan kepada kawan-kawan anda, saudara mara anda? Betul tak? Kalau contohnya anda gunakan produk kita. Contoh salah satu produk kita adalah kopi Zenmore. Kopi yang dihasilkan daripada kulit manggis, okey, dan juga moringa. Berserta dengan khasiat garam buluh dan juga tidak menggunakan gula putih. Dia gunakan
pemanis daripada buah biksu Cina. Kopi premium lah, memang kopi kesihatan. Anda minum, anda rasa bertenaga. Anda minum, pembuangan anda rasa lebih baik. Bangun pagi, badan rasa sedap, tak berat, ringan, tak mencocok-cocok kaki. So, anda minum kopi kita, anda akan bercerita tak dengan kawan-kawan? Pastinya bercerita. Selain daripada cerita tentang kesedapan kopi kita. Dan apa yang anda experience. Lepas tu apa lagi? Contohnya kita ada krim skin lock. Krim skin lock nampak? Okey, krim skin lock. Okey. Ni untuk hormon stabilizer. Perlukah hormon dalam badan manusia? Perlu, pasal hormon lah yang akan memantau ataupun mengawal selia kepada sistem badan kita. Itu sebab kita ada beberapa kelenjar yang menghasilkan hormon. Di otak ada satu, di thyroid, di adrenal, di pancreas, menghasilkan insulin, lepas tu di mana lagi? Di testis, di ovari, so inilah hormon. Dan hormon ni, bila kita meningkat usia, hormon kita menjadi tak stabil ataupun makin berkurangan. So maknanya hari ni, setiap orang yang berusia 25 tahun ke atas, boleh dah pakai hormon stabilizer. Just pakai di kawasan pergelangan tangan. Di tengkuk. Setiap hari, lepas mandi, pagi sekali, malam sekali. Dah. Settle masalah hormon. Lepas tu apa? Kita ada pad. Kita ada pad. Nampak tak? Kita ada pad wanita. Pad wanita kita ada 3 jenis. Kita ada panty liner untuk kegunaan harian. Day use untuk kegunaan sewaktu period pertama ataupun period di waktu siang. Dan night use untuk kegunaan malam. So, dan kita ada 5 teknologi. Nanti kita cerita dalam topik produk. Kepada yang nak tahu tentang apa selok-belok perniagaan MSI Worldwide ni, anda boleh stay dengan live saya. InsyaAllah, kalau ramai orang stay dengan live saya lagi semangat nak buat live setiap hari. Bukan setiap hari. Pagi sekali, petang sekali, malam sekali, macam Alif Syukri. Tujuan saya kerana apa? Saya nak menyampaikan ilmu. Saya nak menyampaikan strategi, teknik, pengalaman. Dan mungkin insyaAllah saya akan panggil beberapa orang yang berjaya dalam industri ni untuk berkongsi maklumat. Dan juga berkongsi contohnya saya punya partner, Tuan Haji Nazri. Seorang yang berpengalaman lebih 30 tahun dalam industri networking, telah berjaya mencapai pendapatan 7 angka. Dalam satu syarikat. Mungkin satu masa saya akan panggil beliau untuk berkongsi motivasi daripada beliau. Ini adalah, kalau dulu kita pakai Zoom. Zoom, dia berbeza sikit. Zoom, dia terhad. Zoom ni maknanya orang yang kita jemput saja. Tapi TikTok ni, kalau kita mulakan, kita guna, semua orang yang daripada yang lalu lalang, dia boleh nampak. Dia boleh tengok, siapa orang ni? Mula-mula mungkin macam ni lah, ada 80 orang, 90 orang je. Memanglah biasa. Macam juga kita buat bisnes. Tak adalah kita buat hari ni, esok kita kaya. Tak ada orang buat bisnes hari ni hari ni dia buat, esok dia kaya. Kadang-kadang 5 tahun pun belum tahu kaya lagi. Tapi hari ni, apa yang paling penting adalah tindakan, iaitu bermula. Jadi, duplikasi ni memang penting. Jadi, produk kita dah ni, jadi duplikasi dengan penggunaan produk. Kita bukan cerita money game, kita bukan nak bawa orang masuk investment yang menjanji terang bulan, bulan bintang, segala planet, Marikh, Pluto, apa semua, kita nak bagi. Tidak.
kita berceritakan bagaimana anda menjadi pengguna produk yang bijak, okey, dan berkongsi kebaikan produk ni dan memberi peluang kepada orang untuk bersama-sama menggunakan produk. Bila mereka menggunakan produk, secara tidak langsung anda akan mendapat komisen, mendapat income daripada penggunaan produk orang tadi. Okey? So itu je konsep dia. Contohnya kalau hari ini dalam perniagaan ni anda perlu ada dua tim, A dan B. Modal katakan serendah yang 200 lah, kita cerita 200 sajalah. Tak payah, pasal kita menawarkan 5 package, tapi kita cerita 200 je. 200 je, setiap package 200 yang anda perkenalkan, anda dibayar komisen RM35. Ajak orang pakai, anda, Allah sikit RM35, okey lah RM35. Anda ceritakan kebaikan produk kepada kawan anda daripada anda ceritakan orang datang rumah, anda hidang kopi dan orang tanya kopi apa ni? Kopi, anda pun pergi berdapur, ambil kopi, tunjuk kat kawan anda dan akhirnya kawan anda cakap, oh kopi ni, sedap lah, kopi ni beli kat mana? Oh beli kat Lotus, beli kat Tesco. Dia pun kita promote, siap ambil gambar, tolong dia, oh ni cerita, explain apa ni. Tapi anda dapat apa-apa ke? Anda tak dapat apa-apa pun. Okey, anda tak dapat apa-apa pun. Tak dapat apa-apa kelebihan, tak dapat apa-apa keuntungan pun. Tapi itu yang selalu orang buat. Tengok wayang, cerita bagus. Balik, terus telefon kawan-kawan. Okey, telefon kawan-kawan cerita, oh ni cerita baru lah. Syamsul Yusof punya cerita anak ni. Anak Yusuf Aslam ni bagus lah ni cerita. Kita pula teruja bercerita dengan kawan-kawan kita sehingga menimbulkan minat kepada mereka untuk mereka pergi tengok wayang tu. So anda dapat apa? Anda tak dapat apa-apa pun. Anda tak dapat tengok je lah. Anda tak dapat apa-apa. Okay? Tapi itu yang selalu kita buat. Tapi bila kita ada satu sistem yang bagaimana cara yang sama, cuma kadang-kadang orang kita ni dia dalam bukan kepala batu, dalam kepala ada batu. Dia cerita, oh ini MLM kan? MLM. Oh, ya MLM. Kenapa MLM? Ada masalah dengan MLM? MLM. Apa masalah dengan MLM? Meniaga larut malam. Oh, dia kata, ini bisnes ni kena cari-cari orang . Cari-cari orang. Bagus dah cari orang tuan. Hari ni kita buat bisnes, cari orang. Ada tak bisnes buka restoran, cari kucing datang? Jual nasi ayam, ayam yang datang. Ada tak? Even, kalau kita buka bisnes apa? Kalau kita buka bisnes veterinary, veterina. Klinik haiwan. Saya tanya tuan-tuan, ada tak haiwan yang datang ke klinik anda nak minta rawatan? Ada ke tak? Tak ada kan? Okey, tak ada. Haiwan datang minta sendiri. Siapa yang bawa haiwan tu? Orang juga. So apa masalahnya cari orang? Masalah dia cara pendekatan anda. Cara anda bawa bisnes ni, pendekatan anda dengan cara cari orang. Cari orang tu bukan kerja kita tuan-tuan. Cari orang tu kerja polis. Kita cuma berkongsi saja. Berkongsi kebaikan tentang produk yang anda boleh dapat untuk mengekalkan kesihatan anda. Bukannya untuk panjang umur, bukan. Kita cerita tentang kesihatan. Kenapa? Kita dalam kehidupan moden ni banyak perkara-perkara yang mengakibatkan sistem aging kita cepat berlaku. Okey, yang itu yang pertama. Yang kedua, kita bercerita tentang apa peluang yang kita ada untuk menjana pendapatan. Itu yang kita nak tahu. Bukannya, kau masuklah, aku dah masuk dah bisnes ni, aku dah bayar dah ini, gini. Kau masuk jugalah, kau kawan aku. Memanglah, memang ramai orang buat begitu. Itu sebab ramai yang gagal. Ramai yang tak tahu.
Sebenarnya buat bisnes ni bukan begitu, bukannya nak memujuk-mujuk, bukan kita nak memaksa, bukan orang naik menyampah, tengok hari-hari call, tidak. Kita jumpa mereka itu merupakan sejarah atau tinggal sejarah. Dia jadi sejarah, okey, kalau dia bersama kita membina kejayaan bersama-sama. Dia tinggal sejarah kalau dia tak join, dia tak ikut kita. Tinggal sejarah je lah. Kalau dia sama, dia mencipta sejarah. Itu yang kita mahu. Tapi cara pendekatan, anda kena terangkan dengan penuh ilmu. Bukan memujuk-mujuk. Anda perlu ada ilmu pengetahuan yang tinggi dalam industri networking. Okey? Baru anda boleh tahu macam mana nak mengekalkan kejayaan dalam bisnes ni. Faham tak? So itulah bagaimana saya selalu cerita dalam bisnes ni anda cuma kena mahirkan sifir 2. Sifir 2. Siapa tak hafal sifir 2? Dan sifir 2 tu sampai 12 je. 2 ganda 2, 4. Mana 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Betul tak? 16 kali 2, 32. 32 kali 2, 64. 64, berapa? 64, 128. 128, 256. 256, 512. 512, 1024. 1024, 2048. 2048, 4096. Itu adalah level yang ke-12. Okey, level ke-12 Okey. Level ke-12. Ingat tadi saya cerita bermula dengan 2. Okey, satu kiri, satu kanan. Dan 2 ni masing-masing pun duplicate 2. Maknanya pada level yang ke-12 atau bulan yang ke-12 atau minggu yang ke-12, okey, atau hari yang ke-12. Terpulang, nak cepat buat hari. Hari 1, 2, besok 2 tadi buat 2, 4, hari ke-3, 4 tu buat 2 jadi 8, 8 tu buat 2 jadi 16. Hari, setiap hari. Ataupun setiap minggu. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, minggu ke-12. Ataupun bulan. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan ke-12. Nak lama lagi, buat tahun lah. Tahun pertama, tahun kedua, bulan ketiga, tahun yang ke-12. Boleh je. Yang penting jangan berhenti. Buat sampai jadi. Buat sampai jadi. BSJ. Buat sampai jadi. Bukan Bandar Seri Jempol. Buat sampai jadi. BSJ. Okay, nampak? Faham So, mudah tak? Mudah. Jadi, 4,096 orang yang anda ada dalam tim anda, itulah orang kata, oh ni orang atas kaya. Macam mana lah? Dalam kehidupan ni, siapa yang jumpa dulu, memang dia kaya lah. Tapi yang membezakan hari ni dalam business networking, anda tak boleh berjaya kalau anda tak berjayakan orang di bawah anda. Bukannya macam cerita anda buka kedai runcit dekat satu taman baru. Anda orang pertama buka buka kedai runcit kat taman tu. Bukan begitu. Bukan cerita macam anda jumpa satu lombong. Bukan. Pasal tu anda boleh kaya sendiri. Tapi dalam perniagaan networking, anda tak boleh berjaya sendiri kalau anda tak membimbing, tidak melahirkan orang yang berjaya macam anda. Itulah sistem duplikasi. Jadi 4,096 orang tadi, secara logiknya kita bagi 2. Mana 4,000 bagi 2, 2,000 kiri, 2,000 kanan, 2,000 di tim A, 2,000 di tim B. Jadi syarikat MSI Worldwide, kalau dengan modal 200, setiap yang berkawan ataupun berpasang, syarikat akan bayar RM30. Okey. 2,000 kali 30 berapa? Berapa? 60,000, betul? Okey. 2,000 kali 30. 60,000 lah. Betul? 30 kali 2,000. Mana 2,000 pasang? Mana 60,000?
RM60,000 dalam masa setahun. Setiap orang, bulan yang ke-12 dia atau setahun, dia ikut saja sistem tu, semua orang buat benda yang sama, berpotensi dapat RM60,000 setahun. Dengan modal RM200. Kalau hari ni orang bekerja gaji RM5,000 sebulan. RM5,000 sebulan, 12 bulan, RM60,000 juga. Berapa ramai orang yang ada gaji RM5,000 sebulan? Kan? Kalau cerita RM5,000 ni, banyak mungkin kalau yang biasa-biasa daripada mula dari bawah, mungkin dah dekat-dekat nak pencen baru gaji RM5,000 sebulan. Maknanya RM5,000 sebulan, setahun RM60,000. Jadi, kalau hari ini anda memulakan RM200, anda bina pasukan anda, katakan dalam setahun je, tahun pertama, anda boleh dapat RM60,000. Okey ke okey? Okey sangat-sangat kan? Tapi kalau katakanlah anda faham lagi sistem ni, anda ikut lagi sistem, kuasai sistem ni, anda boleh mendapat pendapatan yang lebih besar lagi. Kerana apa dalam MSI, dia menawarkan satu sistem yang pada tahap yang paling maksimum, income ataupun pendapatan tanpa had. Okey, faham? Faham Okey, berapa dah? Okey, 1 jam dah. Okey. Saya nak maintain 1 jam je. Saya punya TikTok. Nanti esok, kalau nak, kita buat lagi. Kepada yang dalam tim, boleh komen, boleh gambar. Tolong panas-panaskan dalam grup anda. Bagi informasi kenapa dia perlu datang ke dalam TikTok bersama saya. Bersama CEO syarikat. Kenapa? Okey. Kenapa dia perlu belajar hari ni? Apakah ilmu yang anda dapat daripada penceritaan ataupun sharing saya di TikTok ni? Anda kena cerita. Pasal apa? Kalau anda tak bagi tahu apa yang anda dapat daripada perkongsian saya ni, daripada coaching saya ni, so grup anda tak tahu apa-apa. Dia pun rasa tak ada apa-apa. Tapi kalau anda letak komen, beritahu terima kasih, bukan saya minta puji, saya tak minta dipuji. Tetapi, sesuatu benda yang baik tu perlu dipanjang-panjangkan. Selain dia panjang-panjangkan, anda mesti bina excitement. Supaya orang lain pun mahu juga nak tahu tentang apa yang anda dapat daripada menghadirkan diri dalam saya punya TikTok. So, apa value yang anda ada? Jadi, itu yang anda fahamkan. Duplikasi. Ini tajuk pertama duplikasi. Yang minggu lalu, 2 hari, 3 hari, minggu lalu saya buat mindset. Banyak sebenarnya topik yang saya boleh bawa. Tapi masalahnya tak ramai orang mau belajar. Belajar bukan perkara yang susah. Senang saja. Senang. Nanti saya akan buat Zoom. Okey, daripada sini, masuk daripada sini, ikut daripada grup anda. Nanti dalam grup saya akan beritahu kita buat online lagi, online business preview ke, online coaching ke, offline ke. Itu adalah satu sistem yang saya bawa. MSI hari ini saya punya tanggungjawab ingin melahirkan ramai orang berjaya. Anda pula ingin menjana pendapatan bersama kawan-kawan anda. Betul tak? So, ini adalah salah satu kita punya win-win situation. Okay? So, apa? Nak lagi tak? Boleh komen. Yang mana ni boleh komen? Komen lagi. Okay? Apa yang anda dapat hari ni, anda kongsikan dengan teman-teman, dengan kawan-kawan anda. Dalam anda punya apa? Dalam grup. Jangan anda diam sendiri. So, ilmu tu anda sendiri je. Anda je yang dapat. Dan kalau anda tak praktikan, ilmu tu tahap situ je lah. Tapi kalau anda panjang-panjangkan, okey, anda kongsikan kebaikan. Kebaikan ilmu yang anda dapat hari ini. Lepas tu kebaikan untuk masuk ke dalam TikTok saya. So,
Ramai orang yang boleh berjaya. Dan setiap orang berjaya tu kalau dapat mengubah kehidupan orang lain, okey, meningkatkan ekonomi orang lain, saya rasa anda dapat tak satu kebaikan ataupun pahala. Itu saja yang kita nak. Betul? Okey? Okey. Skin lock. Okey, Skin lock pembaik pulih hormon. Tu salah satu lagi kita punya produk yang memang terbaik lah. Okey. Fat and Iron, kebaikan untuk cik bunga. Okey, nampak. So banyak informasi boleh baca, okey. Hormone recovery, okey. Skin lock. Ni AI pula daripada AI ni. Memberi peluang, okey. So itu je perkongsian. Hari ni kita sebagai khalifah di muka bumi ini, kita punya hidup, kita punya tugas adalah berkongsi apa yang ada. Pertama yang paling penting hablum minan nas. Itu yang paling penting. Maknanya kita punya kita punya kerjaya ataupun kita punya bersama dengan kawan-kawan kita ataupun masyarakat kita. Hablum minan nas. Tu Allah berkata satu benda yang penting adalah kebaikan kita kepada orang lain. Dosa dengan Allah tu biarpun banyak di lautan boleh diampunkan. Tetapi kalau dosa dengan manusia, kita terpaksa minta ampun dengan orang yang mempunyai badan tu. Itu sebab hablum minan nas ni amat-amat penting. Dan hari ini kita membuat perniagaan bersama manusia. Dan setiap orang yang kita jumpa, orang yang tak sama. Dan orang yang kita jumpa ni adalah salah satu dia kita membina silaturahim yang baru. Dan setiap kali kita membina silaturahim, banyak dosa-dosa kita digugurkan. Hebat tak hebat? Hebat tak berhebat perniagaan networking ni? Berbanding dengan berbanding dengan yang kita kerja. Kita hanya bersama dengan kawan-kawan kita yang dalam office je. Janganlah duduk dalam office. Adalah 10-20 orang. Lepas tu 10-20 orang tu saling iri hati. Fitnah sesama satu antara lain. Dan menjatuhkan. Itu je. Sampai 20 tahun, 30 tahun kerja, anda punya kerja itu je lah. Step each other. Itu je. Tapi dalam networking business ni, kalau anda buat dengan cara yang betul, dengan team yang betul, dengan mentor yang betul, pastinya anda akan dapat satu benda yang luar biasa. Okay? So ada komen? Siapa nak komen boleh komen. Kalau mahu lagi kita akan bersama lagi. Okay? Setiap malam. TikTok ni baru saya ni. Pasal apa? Saya baru implement TikTok. Saya ni baru mula. Okay? So kalau ramai orang komen, terutamanya leader-leader saya, okay, memberikan semangat kepada saya untuk meneruskan saya punya sharing dalam TikTok, saya akan buat demi anda semua. Okay? Tolong share, tolong ceritakan apa yang anda dapat. Panaskan bersama tim anda. Bukan saya nak minta puji, saya tak suka dipuji. Pasal apa? Salah satu, kenapa saya dari dulu tak buat TikTok? Pasal apa? Saya ni seorang yang tak suka show off. Saya tak suka ke depan sangat. Itu sebab orang tak tahu. Selama ni saya buat banyak pembangunan dalam industri networking Malaysia. Saya buat plan, saya buat consultancy. Tapi saya tak suka menunjuk diri. Pasal apa? Bagi saya, itu tak penting. Yang penting, apa usaha yang saya buat ni, adakah memberikan kebaikan kepada orang lain. Kalau terbukti, Alhamdulillah. Kalau orang berubah, orang dapat membahagiakan keluarga dia, saya amat-amat bersyukur. Kerana apa? Saya seorang yang jahil. Saya seorang yang jahil, saya mengharapkan sedikit sebanyak, okay, pahala daripada mereka yang bersyukur. Daripada ilmu yang saya bagi. Dan ilmu ni bukan saya punya, ilmu ni milik Allah. Saya hanya berkongsi sebagai satu amanah. Okay. Okay, so saya rasa sampai di sini saja.
Okey, insyaAllah esok hari Jumaat. Mungkin hari Jumaat. Tengoklah kalau ada apa-apa saya akan live. Jaga masa pukul 9 malam. Tengoklah kalau minat dengan apa yang saya showkan, yang mana tak ada dalam tim saya, bukannya daripada leader MSI yang tak ada dalam ni, boleh ni. Tapi kalau pada leader-leader MSI, tolong war-warkan, tolong bawa tim anda ramai-ramai masuk ke dalam TikTok. Sebab TikTok ni satu medium yang boleh katakan dia macam Facebook je. Semua orang ada TikTok. Dan spend masa. Okay, ni dah lebih kurang 1 jam setengah kita bersama. So saya rasa cukup sampai di sini. Dan insyaAllah apa yang baiknya datangnya daripada Allah, daripada ilmu yang telah dianugerahkan, pengalaman yang saya telah dapat, dan apa yang khilafnya, yang salahnya adalah daripada kesilapan saya, dari kelemahan saya. So saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi hadir dalam TikTok saya, dan insyaAllah saya akan bersemangat dan akan memberikan banyak lagi ilmu-ilmu untuk berjaya dalam industri networking dengan izin Allah. Okay, so tanpa membuang masa, saya akhiri dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. So kita jumpa lagi pada siaran yang seterusnya. Okay, saya doakan anda kaya dan berjaya dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.